Selamat datang ke Carikas.com. Kami bersama GWM Malaysia hari ini di mana mereka sedang meraihkan ulang tahun ketiga mereka, dan untuk occasion ni diorang telah menunjukkan beberapa model baru termasuk ni GWM Tank 500 HEV Black Edition, edisi hitam. So memang nyata dengan nama dia, edisi khas ini datang lengkap dengan beberapa jajan-jajan khas, termasuklah lampu depan hitam, grill hitam, fog lamp garnish hitam, sport rim hitam, side stack hitam dan juga emblem tailgate hitam. Memang khas, memang cantik, memang cukup gangster lah rupa dia. Cuma kena ingat, harga untuk tambahan-tambahan hitam semua ni lebih kurang RM8,000 daripada harga asas tank 500 ni. Tetapi ini bukan bintang sebenar hari ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok highlight yang sebenar untuk hari ni. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, bintang sebenar perayaan ulang tahun ketiga GWM Malaysia, iaitu model GWM Aura Good Cat versi tahun 2025. Ada beberapa kemas kini yang agak penting. Pertama sekali, pilihan varian telah dikemas kini dengan hanya ada varian Ultra dan juga varian GT baru. Kita akan tengok varian GT baru kejap lagi, tapi ada beberapa kemas kini menarik dalam varian Ultra ni. Pertama sekali, pilihan warna eksterior dan interior baru, termasuklah apa yang sebelah saya ni, warna eksterior So Blue, dan ia dipadankan sekali dengan pilihan interior dua tona hitam putih. Masih comel lote, masih cantik, dan pada pandangan saya pasti ramai dah suka rupa warna biru ni. Tambahan pula, ada lagi satu kemas kini dari segi teknologi yang penting, di mana sistem infotainment untuk model 2025 ni telah dikemas kini dengan tambahan fungsi My GWM App. Melalui app tersebut, ia memberi beberapa fungsi kawalan jauh atau remote access function. Itu menarik. Selain daripada itu, masih lagi dilengkap dengan beberapa jajan-jajan menarik, termasuklah seat pemandu dengan fungsi urut atau masaj dan juga fungsi ventilation. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok varian GT. Inilah dia, Aura Good Cat GT, tambahan baru kepada line-up GWM Aura Good Cat, dan ini dibina khas untuk mereka yang sebelum ni komplain, alah Good Cat GT yang biasa ni nampak terlalu feminin. Ini confirm lagi jantan, lagi masculine, sebab dia datang dengan desain bumper belakang dan depan yang khas, siap dengan sentuhan-sentuhan ala-ala carbon fiber ni, termasuk dengan sentuhan carbon fiber untuk diffuser belakang. Selain daripada tu, nampak ni ada sentuhan carbon fiber untuk tambahan wheel arch sekali, dan dekat belakang ada juga spoiler belakang siap dengan badging GT. Dekat bahagian sport rim dia pula, rim 18 inci 2 tona. Ini memang design eksklusif hanya untuk GT, dan ia dipadankan dengan highlight atau aksen warna kuning. Anda boleh lihat aksen kuning ni dalam side mirror cap, dalam sport rim dan juga caliper brake. Tapi bukan itu sahaja, gubahan visual juga nyata dengan kabin Aura Good Cat GT, di mana ia rupa dan rasa cukup sporty seperti eksterior dia. Dan apa yang menarik kat sini, varian ni datang lengkap khas dengan sepasang GT Sport Seat untuk seat hadapan dia, dan ini bukan saja memberi fungsi urut atau masaj bersama ventilation untuk pemandu, tetapi untuk penumpang hadapan sekali. Visual interior ni lengkap dengan aksen warna kuning dalam material baldu atau suede. So upholstery dia ada kombinasi kulit leather bersama suede dan rasa cukup premium dan sporty. Dan seperti saya bincangkan tadi, dengan kombinasi warna hitam dan kuning ni, memang rupa garang lain macam lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dari segi train kuasa, kedua-dua varian Ultra baharu yang dikemas kini ni dan juga varian GT baru ni mengguna pack bateri 57.7 kWh yang sama, dan juga setup e-motor hadapan dan sistem pacuan roda hadapan. Tetapi ada satu perbezaan, di mana untuk varian Ultra ni ia menjana 143 PS dan 210 Nm sahaja, tetapi varian GT ni output dia lagi tinggi, ia menjana 173 PS dan 250 Nm daya torque. Yang ni lagi laju tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tambahan kuasa dan kelajuan tu ada satu trade off dia lah, iaitu jarak bergerak maksima, di mana untuk varian GT ni dia kurang sikit, hanya 460 km, manakala untuk varian Ultra ni ia masih boleh memberi jarak bergerak maksima 480 km. Okey, pengakhir kata untuk bab train kuasa, dua-dua varian Ultra dan varian GT baharu ni masih boleh menerima pengecasan AC sehingga 6.6 kW dan juga pengecasan laju DC sehingga 60 kW. Pengecasan laju tersebut memberi pengecasan daripada 30 ke 80% hanya dalam 38 minit. Okey, akhir sekali kita bincang harga, dan ada beberapa perubahan.
Kita mula dengan variant Ultra di mana harga sekarang dipinta RM109,800, manakala variant GT baru pula harga yang dipinta adalah RM119,800. Kedua-dua angka harga ini sah sehingga akhir tahun ini atau Disember 31, 2025. Termasuk sekali dalam harga tersebut adalah pakej pasca jualan dan juga waranti komprehensif daripada GWM Malaysia. Untuk info tersebut dan info lebih, layari carikas.com/news sekarang.